Hai guys, okay, hari ni saya nak tunjukkan mainan Happy Meal. So hari ni 6 Disember diorang McDonald dia keluarkan 2 ekor ni, Pikachu dengan apa nama dia ni, Totodile. Okay, so ini saya akan buka. Sebelum tu saya nak tunjukkan apa ni, receipt. Benda ni percuma tapi korang kena beli 2 Happy Meal. So untuk minggu ni 2 ekor ni lah. So harga dia yang saya beli chicken burger dengan bubur. So total dalam RM15, 30 sen termasuk tax dia 87 sen. So nak dapatkan 2 mainan ni kena beli 2 Happy Meal. So saya akan buka ni dulu, dinosaur ni, Toto. Okay, kita tengok apa dia punya pergerakan dia. Ni Pokemon Asia. So untuk Totodile, korang kena tekan belakang dia ni. Mulut dia akan ni lah, tengah nganga ni. Okay. So ini dia, ya Allah, Toto, ni dia, tengok ni, Toto. Oh mak sayang. Okay, dia tengok dia punya mulut dia. Okay, nak gerakkan ni kena tekan belakang dia. Nampak? Nampak? Warna biru je kamu ni. Okay, ini Toto. Kemudian saya akan buka Pikachu. Mana tebalnya makeup dia. Tengok tebalnya makeup dia. Okay, tengok apa yang dia boleh buat dekat belakang dia, ekor dia. Tekan ekor dia, telinga dia bergerak. Bukan keluar current. Telinga dia je bergerak. Okay, so saya akan buka yang Pikachu. Okay, ini dia Pikachu. Tengok pipi dia. Merahnya, tebalnya makeup kamu ni. Tengok tu. Pikachu. So akhirnya dapat juga Pikachu ni. Lama tunggu kamu ni keluar. Okay, so tengok dia punya belakang dia ni. Ni, oops. Ni tekan yang coklat ni. Okay, tengok telinga dia. Tengok saya tekan kat belakang ni, telinga dia.
Alah, alah, alah. Comel lah tu dia ni. Tengok tu. Okay, ini yang terakhir untuk minggu. So, Pikachu dengan Toto ni dia ada untuk minggu ni 6 Disember sampai hari apa entah. Saya tak pasti. So, inilah dia mainan dia. Comel kamu ni. Ya Allah. Okay. So, ini dia mainan untuk Happy Meal untuk minggu ni. Minggu ni dia keluar 2 ekor ni. Okay, so ini saja daripada saya. Jangan lupa untuk subscribe. Tahu. Terima kasih.